ini adalah head standard je lah guys. Head standard punya spek mata. Spek mata ada macam goyang-goyang macam ni. So Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Kita ada apa? So saya dah buka bahagian valve intake dengan valve exhaust. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So pada video pagi ini aku masih lagi dalam projek pemasangan enjin motor CEBZ aku. So pada video sebelum ni aku ada buat pemasangan blok spek 54 berserta dengan piston Tyco. Korang boleh rujuklah pada video sebelum ni. Pemasangan pada blok spek 54 enjin EFI CEBZ aku. So kepada korang yang masih baru ke channel YouTube aku, korang jangan lupa subscribe dan support lah dekat channel YouTube aku. Subscribe itu adalah percuma, so korang tekan aja butang subscribe. Okay guys, memang lama aku tak post video dekat channel YouTube ni guys. Disebabkan aku sekarang ni memang agak sibuk dengan keadaan kerja-kerja di luar. So memang aku tak sempat lah nak dielakkan. So pada video kali ni aku nak pasang satu lagi jajan pada motor CEBZ aku, iaitu head. Adakah aku still pakai lagi head standard ataupun aku pakai head yang racing? Kalau korang nak tahu, jom mari kita tengok. A few moments later. So dalam bekas ni ada jajan untuk pemasangan head baru pada enjin motor EFI CEBZ aku. So ini dah dia punya jajan. Jom mari kita tengok ada apa di dalam bekas ini. So ini adalah head. Head ini adalah head standard lah guys. Head standard. Head ni adalah head EFI. So nanti aku akan unboxing. Kita tengok lagi ada apa. Ini adalah dia punya gasket. Gasket yang aku pakai 2 keping. Korang boleh tengok pada video sebelum ni yang aku pasang pada crankcase dan serta dengan pemasangan blok lah. So itu je. And then mari kita tengok. Ini adalah spring valve. Spring valve daripada Tyco. Ada nama lagi untuk EFI Dream. Ini adalah saiz 3mm, 3.00 mm. Sebelum ni pada head lama, ni adalah head lama. Ni head lama yang aku pakai adalah saiz 29. 29. Ini 3.0. So Tyco dah mengeluarkan satu produk yang baru untuk yang mana korang pakai cam tinggi-tinggi. Korang boleh pakailah ni 3.0 mm. So next, ini adalah dia punya bush lah. Bush untuk head. Ini ada bush untuk head. Okay. Ini adalah EFI. Ini adalah Honda Thailand. So inilah Honda Thailand. Okay. Dan satu lagi, ini adalah bush juga. Bush juga daripada Honda Thailand. Dan ini adalah dia punya camshaft. Camshaft aku pakai high cam daripada Tyco.
And then satu lagi, next tengok ada apa ni. Ini adalah dia punya pengikat lah, pengikat berserta dengan tiang untuk exhaust punya. Ini skru pengikat dan berserta dengan tiang. Aku letak sekali lah benda ni supaya nanti apabila aku nak pasang, tak adalah nak mencari-cari ke mana, di mana letaknya. So biasalah aku ni kadang-kadang kalau pasang memang memang letak merata lah. So aku letak sekali benda ni, memang takkan hilang punya lah. Harap-harap takkan hilang lah. And then aku takkan meletak rata-rata lah. Ini untuk memudahkan kerja aku apabila aku dah siap pasang. Yang ni yang ujung-ujung sekali ni, ni aku akan ikat lah. Okay, kita letak ke tepi dulu. And then ini adalah dia punya pengikat lah. Ini adalah pengikat tiang. Pengikat tiang daripada tie. Ini ada untuk ikat tiang. Nanti aku akan explain dekat korang. Okay, next. Baru aku ingat. Ini adalah dia punya nut pengikat exhaust. Ini nut pengikat exhaust dekat head. And then dalam ni ada dia punya skru untuk bahagian kickstarter berserta dengan untuk tekan-tekan gear tu. Dia punya level gear tu. Ni. So ini dia. Okay. Nasib baik aku ingat. Biasalah kalau ilmu penuh di dada. Ini adalah dia punya apa ni? Ini dia punya untuk ring. Ring dia punya valve seat ni. Ni. Ring dia untuk tapak dekat bahagian valve guard tu. Valve guard. So mana ni dua ni. Ini satu dua. Okey. Valve seat dia. And then ini adalah valve seat dia punya spring retainer. Ni adalah Hyundai Thailand. Ni dua ni. Dua ni memang kena ada guys. Jangan beli satu. Kalau nak beli dua sekali guys. Beli dua. Ini valve spring inner. Ni. Ini adalah dia punya valve spring inner. And then ini adalah dia punya spring outer ni. Untuk dekat bahagian tapak tu. Dapat valve guard, valve guard tu. Ini adalah dia punya spring inner ni. Ni spring inner untuk selepas pada tapak valve untuk yang kedua selepas pada valve spring outer tu. Nanti aku pasang, aku akan tunjuklah dekat korang macam mana. Ni. So kedua-dua ni memang kena ada. And then ini adalah dia punya valve key. Valve key 3 dalam 1 ni. Ini penting ni. Ni. Ini penting ni. Dia bagi satu set terus guys. So ini aku akan pasang lah dekat head. And then next satu lagi. Ini adalah dia punya valve seal. Valve seal daripada EFI. Untuk EFI high power, EFI starter, EFI dream. So memang kena pakai lah benda ni. Ini adalah untuk dia punya dia punya getah lah. Getah dalam head. Ni untuk apa, untuk model EFI lah. Ini daripada brand Taicom. So brand Taicom dah mengeluarkan satu produk, iaitu valve seal. Sebelum ni aku pakai yang Honda untuk head lama aku. So ini adalah untuk head baru. So aku akan pakailah valve seal yang baru daripada Taicom. So aku nak merasa dululah macam mana dia punya ketahanan dia ni. So itu sahaja guys. And then yang dalam fukit ni, yang dalam plastik yang aku bungkus ni, so dia punya pemasangan dia lah, untuk bahagian cap apa penutup dia. Dan satu lagi yang korang tengok bungkus ni, tak lain tak bukan ini adalah sprocket untuk rantai chain lah, ataupun dikenal sebagai sprocket timing chain. So itu sahaja. So kesemua ni aku akan sarung dekat head baru pada motor, pada head baru untuk pemasangan enjin pada motor EFI C Evo Z aku.
Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nasib baik tak jahanam pada hit baru ni guys. Nah, kenapa guys? Kenapa boleh jadi macam ni? Tadi semasa aku tunjuk dekat korang dia punya jajan-jajan, ada satu lagi guys, ada satu lagi. Nasib baik aku tak terus buat video pemasangan. Itulah guys, kelalaian aku ni. Korang nak tahu kenapa? Korang nak tahu ada satu lagi barang yang aku nak tunjuk dekat korang ni guys. Ini dia guys. So sekarang dia ini. Ini dia guys. So ini adalah dia punya rocker arm untuk hit barulah. So rocker arm ni daripada brand Taiko untuk model EF5. So rocker arm ni sebelum ni kalau yang brand Honda dia datang dengan dia punya tapak, tapi yang ni Taiko punya ni guys, dia datang sekali dengan bearing guys. Dia datang sekali dengan bearing. Dia seakan macam model Ego lah. Rocker arm ni dia seakan macam model Ego. So dia memang kalau tengok dari segi design ni nampak macam best je, nampak macam padu je. So aku nak mencubalah, nak mencuba dan nak merasai dia punya perbezaan daripada rocker arm brand Taiko. Sebelum ni aku pakai yang Honda, tapi apabila Taiko mengeluarkan satu produk, so aku nak mencuba dan nak merasai dia punya adakah rocker arm ni best ataupun sebaliknya. Aku nak unboxing dan aku nak tunjuk dekat korang hit baru yang aku nak pasang pada enjin EF5 CE aku. Jom mari kita unboxing. Mari kita tengok ada apa di dalamnya. Jom mari kita unboxing guys. Tada, ini dia guys. Hit baru untuk enjin EF5 CE aku. Ini dia guys. So tengok dari segi finishing dia pun memang padulah. Memang padu. Yang ni ini adalah head standard je lah guys. Head standard, bukan head racing je guys. Ini adalah head standard daripada Honda tu guys. Untuk Honda. Ini aku beli ni memang betul-betul ori lah. Dia ada chop dan dia ada marking. So head pun dia punya dekat tapak lubang exhaust pun masih standard. Begitu juga dekat bahagian intake memang standard guys, memang standard. So dia punya finishing pun memang cun-cun lah. So kalau boleh aku tak nak usik apa-apa lah dekat head sebab aku nak pakai pun bukannya aku nak bawa laju-laju, cuma aku nak pakai untuk dia punya ketahanan lah, untuk ketahanan supaya di depan hari kalau boleh aku nak part-part enjin pada EF5 CE aku nak kekal seperti mana yang aku pakai pada enjin standard kilang pada CE aku. So macam itulah aku nak ketahanan. Kalau boleh biarlah boleh pergi dalam lebih pada 5 tahun ke atas ke, macam seperti yang ori motor CE aku. So ini adalah head standard guys. Tengok dari segi lubang dia tu memang cun-cun apa. Ini adalah head kosong guys. Kalau korang nak tahu, ini adalah head kosong, head yang belum ada apa lagi dia punya part-part dalam, cuma hanya ada dia punya valve guide sahaja guys. Intake dengan exhaust sahaja. So dalam ni memang kosong, So untuk memudahkan kerja aku untuk pemasangan part-part barang racing daripada brand Taiko masuk ke head standard. Sedikit update pada video kali ni. Yang aku terlupa tu, ada satu lagi jajan yang aku nak tunjuk dekat korang untuk pemasangan head baru pada enjin EF5 CE aku. Ini dia guys.
Yang ni dia punya shaft rocker arm guys. Ni adalah shaft rocker arm. Ini adalah shaft rocker arm daripada Honda Vietnam. So aku beli one set terus lah, daripada beli satu-satu beli one set terus. Sebab apabila aku nak pasang head baru, so barang-barang pun kena barulah, untuk memudahkan kerja aku. Tak adalah lagi aku nak ambil dia punya part-part dekat head lama. So head lama aku memang dah tak pakai lah. Head lama memang aku dah pakai dah. Dia punya part-part dalam pun memang aku dah tak pakai dah. Cuma kalau head baru aku akan pasang yang jajan barulah. Ini adalah dia punya rocker arm daripada Honda EFI Vietnam. Next, satu lagi, ini adalah dia punya spek mata. Spek mata untuk head baru, daripada Honda Vietnam. Ini adalah spek mata daripada Honda Vietnam. Ini ya guys, Honda Vietnam. Ini benda ni adalah untuk dia punya kalau nak start motor, dia punya untuk lebih up lagi lah. Kalau yang standard kira mesti dah ada ni. So ni untuk pakai dekat head standard pun, nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Sebab ini adalah dia punya camshaft ni pun camshaft yang high cam punya, bukan camshaft yang standard punya. So aku kena kira-kira balik lah, kira-kira balik macam mana, adakah dia punya rocker dia punya camshaft ni akan berlanggar pada dia punya kedudukan getah vasi ni. Nak tengok ada pelanggaran tak dia punya dekat vasi ni. So kalau ada perubahan mungkin aku akan adjust lah. So kalau tak ada pelanggaran tu, mungkin aku akan kekal pakai yang tu je. Ni adalah punya tutup mata guys. Kalau tak pakai pun boleh, tak nak pakai pun boleh juga guys. Tapi kalau tak pakai ni, dia punya dia punya kedudukan dekat rocker arm tu, dia akan rasa macam free play lah, kiri kanan tu. Kalau tak nak free play, pakailah benda ni. So kalau bagi aku, kemungkinan aku akan pakailah.
yang korang tengok di depan ni, aku dah siap buat pemasangan berserta dengan tutorial sekali, part-part pemasangan bahagian dalam head. And then aku belum set lagi lah dia punya bahagian tepek ni, kiri dan kanan. Bahagian tepek ni aku belum set lagi. Nantilah aku nak set dulu bahagian tepek ni, sebab dia punya profile high cam ni berbeza dengan profile cam standard. Nama pun high cam. So aku belum set lagi lah dia punya bahagian tepek. So insyaAllah nanti ada masa aku akan set balik dia punya bahagian tepek, berapa untuk bahagian tepek high cam. So tepek high cam ni berbeza dengan tepek standard. So agak berbeza lah di situ. So satu lagi, apa yang aku mengecewakan adalah apa yang korang tengok ni. Ini adalah dia punya spek mata lah, spek mata untuk bahagian tepi head ni. So apabila aku nak pasang dia punya rocker arm ni, aku nak selitkan dia punya tepi celah ni, dia macam tak ada ruang lah untuk nak letak bahagian spek mata ni. So aku pun biarkanlah dekat luar ni, disebabkan rocker arm ni adalah rocker arm racing. Memang agak berbeza lah dengan rocker arm standard. Kalau rocker arm racing ni dia agak lebar lah, dia punya dia punya tepi bahagian ni lah, rocker arm. So dia agak lebar lah berbanding dengan rocker arm standard. Kalau rocker arm standard ni dapatlah nak mencelah tepi macam ni. Tapi kalau rocker arm racing ni dia agak berbeza lah, dia punya lebar dia tu. Kalau nak potong tu boleh jugalah, tapi memandangkan sayang dengan rocker arm racing ni. Nak beli pun kena ada modal lagi, tu je lah. Tapi tak apalah, sebab dia ni benda ni hanyalah untuk rocker arm standard saja, untuk cam standard saja. So kalau untuk dia punya start ni dapatlah untuk dia punya api dia ni. Tapi memandangkan ini adalah untuk cam standard, ini hanyalah untuk cam standard saja, ataupun ikan sebagai support sajalah, untuk bahagian support. So benda ni tak perlu pakai lah, disebabkan cam ni pun adalah cam racing. Kalau cam standard kemungkinan dia adalah dia punya benjolan, dia punya dekat ujung-ujung inilah camshaft. Aduh susah nak sebut ni, kena memikir dulu. Untuk camshaft ni, untuk cam ni, memang untuk high cam ni memang tak perlu pakai lah benda ni, sebab dia tak ada untuk dia punya benjolan kecil tu dekat bahagian hujung-hujung cam tu. Memang tak ada lah, nama pun high cam. So berbeza lah dengan cam standard. Kalau cam standard boleh lah pakai yang ni, kalau high cam ni tak perlu pakai benda ni kot. Itu je lah. Satu lagi, kalau korang beli dia punya valve key ni, valve key, kalau korang beli valve key, mesti dia akan bagi benda ni. So apa function benda ni? Benda ni adalah untuk pelindungan dia punya spring valve, untuk pelindungan spring valve. So dekat dia punya valve, dia punya payung valve key ni tak tercalar lah. So itulah dia punya aksesori kelebihan dia, ataupun dikenali sebagai aksesori tambahan. So aku tak pakailah benda ni, sebab apabila aku pakai ni dia akan jadi tegang sikit dia punya dekat spring valve. So nanti akan menjadi tekanan tinggi lah pada spring valve. Nanti tak pasal-pasal patah pula spring valve. So aku buang ni disebabkan aku ikut yang spek Orimoto saja. Spek Orimoto. Kalau Orimoto tak pakai benda ni, so benda ni tak boleh pakai lah. Ni dia punya pelindungan ni, ataupun bagi dia punya guard spring valve. Ini dia punya pelindungan ni tak boleh pakai lah. Kalau
Kalau nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun boleh, tapi benda ni hanya untuk spring valve standard sajalah. Kalau untuk racing tak perlu pakai. So kena ikutlah yang standard Orimoto. Kalau Orimoto tak pakai benda ni, tak perlu pakai. Kalau Orimoto pakai benda ni, barulah pakai benda ni. Tu je lah. So clear apa yang aku sampaikan dekat korang ni. Semoga bermanfaat. Itu saja. So aku nak set dulu dia punya bahagian ni. Nanti kita akan buat di next video pula guys, pada keesokan harinya. The next morning. So aku dah set tapered mengikut height cam profile. Inilah dia guys. Aku dah siap dari punya tool dia. Ini tool, ini tool, dan itu dia punya penutup dia lah, penutup tapered. So aku dah set dah. Aku dah set mengikut yang cun-cun punya guys. So ini dia. Okey, untuk yang head lama ni memang aku dah tak pakai dah. Head lama ni memang aku dah tak pakai. Tapi kalau korang tengok pada video sebelum ni, aku dah set dah. Ini adalah cam standard lah ni. Ini adalah cam standard. Tapered pun aku dah ikut dia punya ukuran standard lah. Aku dah ukur standard lah ni. So korang boleh tengok lah dekat video lama aku ni. Ni head lama. Ini adalah head Orimoto ni, memang aku dah tak pakai dah. Memang aku dah tak pakai dah. Cuma aku dah tukar part-part enjin baru. So head pun aku pun dah pakai head yang baru lah. Head yang baru, head yang EFI punya. So inilah dia guys. Untuk yang high cam ni aku dah set mengikut tapered yang high cam punya. So seperti mana yang aku bagi tahu pada video tadi, cam standard, tapered standard. Untuk yang high cam, set tapered pun mengikut high cam. Itu je guys. So aku nak tutup balik, and then untuk pemasangan pada head dekat enjin motor CZ aku, mungkin aku tak buat pada video pada video inilah. Aku akan buat pada next video. Sambil itu aku nak settle lagi, ada satu lagi jajan, iaitu pada bahagian ni guys, karburator ni. Ni pada bahagian karburator. Aku belum ada lagi karburator. Tengoklah aku nak pakai karburator baru ataupun aku nak pakai karburator yang sedia ada. Aku terlupa satu lagi, sedikit update pada video kali ini. Kalau korang pakai rocker arm racing, dia agak beza lah dengan rocker arm standard. Kalau rocker arm standard tu dia akan kalau rocker arm standard dia ada untuk macam stop mata ni, ataupun dipanggil stopper cam. So benda ni yang mana korang pakai cam racing, tiba-tiba korang tak boleh selit. Korang hanya apabila korang dah pasang, korang ada rasa macam ada free play. Ni dia ada free play, korang tengok ada macam goyang-goyang macam ni. So bagi aku ini adalah normal je guys. Ini adalah normal. Kalau korang letak macam washer dekat tepi ni, tiba-tiba dia macam ada ketat-ketat, tu memang agak susah lah. So bagi aku, kalau ada free play macam ni, kalau korang tengok ni, ok aku zoom dekat kalau korang tengok ada free play macam ni, bagi aku ini adalah normal guys. Begitu juga dekat bahagian intake. Kalau korang tengok ni, ni pun benda yang sama juga guys. So bagi aku benda ni adalah free play. Free play ni, bagi aku benda ni adalah normal. So tak ada apa guys, tak ada apa. So nama pun racing, nama pun barang aftermarket. Memang dia jadi macam ni guys. So bagi aku benda ni adalah normal. Tadi aku dah jelaskan tentang rocker arm yang ada free play tu, bagi aku adalah normal guys. Free play pun dia punya ruang dia tak adalah banyak sangat, dia punya clearance, tapi dia hanya cukup untuk ruang dia saja, untuk pergerakan dia punya rocker arm tu. So bagi aku memang normal. Bagi aku adalah normal. Dia agak berbeza lah daripada yang rocker arm standard. Kalau rocker arm standard ni, dia free play dia pun dia ada ruang untuk menyelip dia punya stop mata ataupun dikenali sebagai stopper cam.
So di situ dia punya rocker arm standard tu memang dia ada ruang lah untuk meletakkan ataupun menyelip dia punya stopper cam. Tapi yang rocker arm racing ni dia agak beza lah. Apabila nak lebih lagi nak masuk dia punya stopper cam tu, memang dia tak ada ruang lah. Disebabkan kenapa dia tak ada ruang? So dia punya rocker arm ni pun dia punya cam, dia punya high cam, full fun sebutkan. Dia punya high cam dia tak ada dia punya benjolan dekat bahagian hujung-hujung dia tu. Dia tak ada benjolan. So high cam ni dia tak ada lah dia punya benjolan, berbeza dengan cam standard. Kalau cam standard ni boleh lah nak menjelit dia punya stopper cam. Tapi high cam ni korang tak perlu letak dia punya stopper cam tu. Kalau korang nak letak, korang kena pakai balik lah dia punya rocker arm standard. Itu je. So bagi aku dah tak pakai dah dia punya stopper cam tu, disebabkan dia punya high cam tu dia tak ada untuk dia punya benjolan tu, dia tak ada. So high cam dengan cam standard dia agak beza lah. So itu sajalah guys. So bagi aku rocker arm yang racing ni dia ada free play ni adalah normal. So korang tak perlu pakai lagi dia punya stopper cam tu. Yang mana korang nak pakai rocker arm racing, korang tak perlu pakai stopper cam. Itu je kan. Ataupun dikali sebagai pad mata stopper cam, pad mata. Sama je tu. So itu sajalah guys. So kepada korang yang masih baru ke channel YouTube aku, korang jangan lupa lah guys, subscribe dekat channel YouTube aku. Subscribe itu adalah percuma guys. Kalau boleh korang jangan lupa lah support dekat channel YouTube aku. So itu sajalah guys. So korang jangan lupa follow dekat TikTok aku, and then korang jangan lupa aku ada buat akaun baru iaitu Lemon8. Korang jangan lupa follow juga dekat akaun baru aku. And then korang jangan lupa lah support dekat kedua-dua akaun aku iaitu TikTok dan Lemon8. So itu sajalah guys. So korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. So kita akan berjumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye bye.